26 Oktober 1963, pertabalan Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Iskandar Shah kedua sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Al-Mutawakkil Alallah Shah Ibni Almarhum Sultan Iskandar Shah ditabalkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang ke-33 dalam satu istiadat pertabalan yang diadakan di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar, Perak. Baginda yang menggunakan gelaran Sultan Idris Iskandar Shah kedua ditabalkan bagi menggantikan almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah yang mangkat pada 4 Januari 1963. Istiadat ini dimulakan pada pukul 10.40 pagi dengan upacara penyerahan pedang curasi manjakini oleh Datuk C.M. Yusof Datuk Bendahara Perak. Baginda kemudian mengucup keris tersebut sebelum tembakan meriam 21 das dilepaskan dan diikuti dengan istiadat merenjis air mawar. Seterusnya, ucapan taat setia oleh wakil-wakil rakyat dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Syari bin Syafi'i, Menteri Besar. Istiadat pertabalan ini disempurnakan dengan bacaan doa selamat oleh Sahibul Samahah Tuan Haji Abu Hassan bin Abdul Majid, Mufti Perak.